Zul, kau relax Zul, dia cakap. Selama ni aku tengok kau tunggang terbalik, jatuh bangun, kau elok je. Kenapa asal kali ni kau nak lebih-lebih? Ayat dia macam tu lebih kurang. Okay. Ayat tu yang buat saya fikir kan. Betul juga cakap kan. Kenapa aku nak lebih-lebih pula? Nak meratapi lah apa semua kan. Jadi daripada situ saya start untuk saya bangkit balik. Start untuk plan balik apa next nak kena buat. Alhamdulillah tuan, daripada sampai sekarang ni selesai banyak benda dah. Selesai banyak benda. Okay. Hutang yang bisnes lama uh, ratus ribu tuan selesai. Bukan almost selesai lah, tak selesai ke tuan. Almost selesai. Problem-problem yang bersangkut paut dengan dulu almost tak ada dah tuan. So itu ya tuan, punca dia saya senang motivate diri saya. Saya senang motivate diri. Saya hanya perlu switch mindset saja je. Faham. Tapi tu kan, bila saya, yelah, saya menyaksikan zaman-zaman Sifu sebelum COVID dengan selepas COVID kan. So ada yang dah tak Gone. ada dalam industri kan. Okay, saya punya cara bila saya fikir balik kan, adakah Sifu tu tak tahu cara marketing ke, cara sale ke, cara bisnes kan? Saya bukanlah saya nak judge ke apa, cuma saya nak tahu. Maksudnya orang yang saya idolakan, yang memang hebat gila pun boleh ada problem bisnes. Sebenarnya apa lagi yang aku tak tahu dalam bisnes ni? Maksudnya saya fikir kan, kenapa dia power macam mana boleh jatuh?